gigi dia. Biasa kena gigit 2 kali boleh gagah lah. Okay guys, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni aku buat sampai Jabatan Pulau Pinang. Barang kan tak setak lagi. Barang ni barang aku tak setak lagi. Hari ni aku nak mengai lat-lat ya. Kalau kita balikan umpan banyak, kita stay lama. Kalau kata umpan kurang ke apa je, macam mana ke ikan tak pun makan ke, tak boleh awal. Selalunya awal taklah luat sangat. Aku pun baru sampai hari ni, sampai lewat. Selalunya nak lebih dah sampai lah. Kali ni sampai lembat sikit. Ok, saya tak dulu. Lagi apa tengok macam mana aku buat channel ni. Apa like, komen dan subscribe. Sebab aku masih nak pergi cukup 1000 watch time. Bukan 1000 watch time, 1000 subscribe. 4000 watch time. Okay, kita mengenai hobi saja, kita tak terlampau agresif. Good. Okay, itu je. Apa aku set up dulu. Okay guys, aku dah set up. Aku tak tahu apa dengar suara aku tak, sebab sekarang ni angin kuat. Aku macam set up dulu kat celupan tak. Tu aku set up, aku balik. Okay, kali ni kalau boleh aku nak cari ikan bilis. Ayam mati ni dia payah dapat ikan bilis. Saya terjalan Saidin lah kalau tak ada. Ada ikan yang cuba ambil kat bawah. Umpan bilis tak ada lagi, trading pun tak nampak lagi. Kita cari ni lah, lama ke, dok baru ke. Alhamdulillah umpan favorite Jabatan tu bilis. Dan ni kita gantung dulu. Nanti dia mati kan gantung dulu. Tengok duk setting koyak ni. Ada ikan makan. Caru. Caru lah.
sedar nak dapat bilik pun. Kita pakai SID lah. Hari ni ajak aku malah pakai SID ni. Entah mana nak balik. Sembilan wet. Ni kena ni boleh gagah ni. Lamoy masuk ke Korea jugalah. Umpan tamban tak ada. 2-3 kali aku main di sini. Oh guys, hari ni susah nak dapat umpan. Umpan bilis ada 2-3 ekor. Lepas tu umpan lain tamban tak ada. Tarak pun tu tempat kasai tak tahan lama. Jadi tunggulah sekejap je dah. Aku dapat 9 tadi cakap 9 kecil. Yelah pun nak makan. Jadi kita try promote snack ni. Kita dah melingkuk ayam. Sekarang ni dah pukul 12:07 minit. Sekarang 12:07 minit, ayak dah akan start pasang balik. Jadi kita akan try belakang dia tengok macam mana. Ada kita tunggu. Tak ada, kita balik later. Ni dah todak. Buat gigi dia. Biasa kena gigit dulu kali boleh gagah. Ada saiz tak tarik ke apa ni. Ui, tarik boleh gagah. Ada saiz. Dan tada turis. Ada. Turis ni padu juga. Punya lama macam ni baru nak ada ikan bilis. Ada nekok. Bor dekat kita punya kenapa ni jauh lah. Cik nak terjun pula. Nangin ke? Cincuru. Yang masuk dalam tapak.
tapak asyik dia tak putih tadi. Lama lagi. Ada ikan duri, ada cecaru, ada semilang. Dia kecil lah semilang ni. Ada rezeki ni tadi. Beda lepas goreng lah. Jadi lah. Okay guys, mana pun jumpa channel ni kan, aku nak beritahu sebelum ni aku dah pengai jabatan lah. Aku dah pukul dekat atas ni. Kat sini aku pukul dek aku sebelum ni lah. Cari Senangi, dapat GT. Pukul sini. Aku boleh tengok apa klik pun tengok. Pada untuk yang aku nak pengai jabatan lah. Aku ni tak pengai yang besar-besar sangat. Aku kupau jadi aku macam pengai biasa. Layan jabatan ni OP kan. Angin kuat. Okay, mana pun baru jumpa mana yang tengok channel ni, apa komen sikit, apa like sikit.